Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita kepada berita hari-hari. Baiklah, pada segmen kita pada hari ini, kita akan terjah ke sekolah yang telah kita hantar orang-orang kita untuk lihat berkaitan dengan budaya yang telah diamalkan oleh guru besar sekolah itu. Jadi sekarang saya berada di Sekolah Bandar Baru Bina Seksyen 60 Selangor. Baiklah, bersama saya pada hari ini merupakan Encik Khalid ataupun Cikgu Khalid yang merupakan guru besar SK Bandar Baru Bina. Apa khabar Cikgu Khalid? Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja hari ini. Baiklah Cikgu Khalid, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya mulakan. Saya merupakan Amir, iaitu penemu ramah Cikgu Khalid pada hari ini. Hari ini saya berada di sebuah sekolah yang saya rasa cukup ikonik di Bandar Selangor ni, di negeri Selangor. Saya rasa Cikgu Khalid merupakan satu ikon yang saya boleh katakan dah mengubah sekolah ini. Jadi Cikgu Khalid, saya nak tanya satu Cikgu Khalid. Ramai yang ingat pengurusan sekolah ni cuma pasal grade peperiksaan semata-mata. Tapi saya lihat Cikgu Khalid lebih memfokuskan pada aspek sosiologi. Kenapa aspek sosiologi tu, yang budaya tu, Cikgu Khalid tekankan dekat sekolah Cikgu Khalid? Terlebih dahulu sebab saya merasakan Amir, budaya itu merupakan roh sesebuah organisasi. Kalau kita katakan, kalau kita ada bangunan seperti pencakar langit yang canggih sekalipun, tapi budayanya toksik, kualiti pendidikan takkan ke mana bagi saya. Jadinya kita di sekolah Bandar Baru Bina ini, kita nak membina satu ekosistem di mana nilai dan norma itu menjadi nadi kepada tindakan warga sekolah sekalian. Termasuklah daripada kita katakan ibu bapanya, ke guru, pentadbir, malah daripada kita katakan cleaner pun, kita ingin memupuk nilai dan norma ini menjadi satu ekosistem di dalam sekolah kita. Itu saya punya kita kata tindakan lah untuk sekolah ini. Oh, saya faham. Maksud Cikgu Khalid di sini, dia lebih mementingkan aspek sosio budaya itu bagi mengharmonikan sekolah yang akan sejurus itu membuatkan segala aspek di sekolah ini menjadi lebih baik. Baiklah Cikgu Khalid, kita teruskan kepada sesi soal jawab yang seterusnya. Sudah bersedia Cikgu Khalid? InsyaAllah. Sangat mendalam ya. Baiklah Cikgu Khalid, saya masuk pada soalan pertama. Tadi mukadimah sahaja. Selepas pemerhatian awal yang telah dilakukan oleh ahli-ahli kami yang telah pergi buat tinjauan di sekolah ini, saya lihat norma apa yang cikgu rasa paling mendesak untuk diperbaiki di sekolah ini pada mula-mula sebelum Cikgu Khalid baru kan di sekolah ini kan? Jadi saya rasa, dan saya pun kalau anda dan pasukan anda pun sudah meninjau, apatah lagi saya, betul tak? Jadinya saya perhatikan di bahawa di mana ada norma, kalau kita katakan dalam bahasa Inggeris, iaitu silent culture. Silent culture ini dalam kalangan murid, maksudnya mereka lebih suka mendiamkan diri. Maksudnya mereka tak nak menegur siapa, meskipun guru sendiri, apatah lagi kalau warga yang bukan di sekolah. Jadinya ini berpunca daripada rasa takut untuk buat silap. Saya ingin mengubahnya kepada norma keberanian anak, keberanian intelek. Kita mahu murid faham bahawa bilik darjah adalah satu, ataupun kita katakan makmal untuk berfikir, bukan sekadar tempat untuk kita salin nota. Berfikir dan bukan hanya salin nota. Jadinya saya mahu norma yang bertanya dan berhujah itu secara beradab menjadi kebiasaan baharu di sini. Mungkin kita nampak benda itu sesuatu perkara yang mudah, tetapi kalau kita biasakan, dia akan menjadi satu perkara yang luar biasa. Maksudnya cikgu nak hidupkan suara murid je?
Dia lebih, maksudnya saya nak katakan bahawa murid ni saya nak mereka ada keberanian. Maksudnya kalau mereka kalau awak sendiri pun pernah menjadi seorang pelajar, betul tak? Betul. Kalau kita perasan pelajar ada beberapa pelajar yang bila mereka tidak tahu tapi mereka tak nak bertanyakan sebab mereka takut apa yang ditanyakan itu menjadi satu kesalahan ataupun menjadi satu kesilapan. Jadi ni saya nak menghidupkan suasana yang mesra ataupun kita kata dalam bahasa Inggeris eco-friendly di dalam warga sekolah kita. Begitu. Menarik, sangat menarik. Bagaimana pula kalau dilihat dengan simbol atau ritual? Adakah Cikgu Khalid akan perkenalkan ritual baharu yang menguatkan lagi identiti sekolah ini? Ritual itu kita katakan adalah cara kita menterjemahkan nilai kita, sesuatu nilai ke dalam perbuatan. Jikalau kita ada satu nilai tapi kita tak menterjemahkannya, kita tak mengekspresikannya dalam perbuatan, tak ada guna. Jadi ni saya nak menguatkan, iaitu kita katakan dipanggil di sekolah ini ritual apresiasi pagi. Setiap Isnin kita ada sesi wira tidak ditendang, iaitu di mana sesi ini kita memanggil murid yang untuk membantu kawan atau staf pembersihan yang committed untuk diberikan pengiktirafan di depan semua. Secara simboliknya ini adalah untuk memberitahu semua orang bahawa sekolah ini ada menghargai setiap sumbangan sekecil mana pun perkara itu. Subhanallah. Satu perkara yang saya rasa sangat memberi impak yang besar kepada budaya dan suasana di sekolah. Satu pendekatan yang sangat memanusiakan warga sekolah itu. Tapi cikgu, bagaimana dengan sub budaya anti sekolah? Seperti mana yang kita tahu, sub budaya ni banyak perkara yang boleh mempengaruhi sekolah ini. Kelompok yang rasa diri mereka ni rebel dan tidak selari dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di sekolah. Secara sosiologinya, sub budaya ini wujud bila mereka rasa terasing. Strategi saya ialah melakukan kooptasi dan bukannya konfrontasi. Saya akan melibatkan kooptasi ni, kita katakan saya akan melibatkan pemimpin kumpulan ini di dalam pengurusan acara sekolah. Contohnya pelajar yang suka merayau kan, yang macam agak-agak nakal sikit, kita berikan tugas sebagai kru teknikal atau pengurusan logistik. Bila mereka rasa, dalam bahasa Inggeris ni kita katakan sense of belonging ataupun rasa tanggungjawab itu sendiri, secara beransur-ansur norma negatif yang mereka lakukan iaitu merayau-merayau yang tadi, mereka akan berasimilasi ataupun kita katakan bercampur dengan matlamat sekolah. Maksudnya tindakan merayau itu masih ada, tapi kian lama dia akan menjadi negatif dan seterusnya menjadikan merayau itu kepada sesuatu yang positif. Merayau, sebab kita selalu mengatakan merayau dengan tindakan yang negatif. Di ini kita masih memberikan kebebasan untuk merayau, tapi dengan melakukan sesuatu perkara yang positif, seperti kita katakan tadi, pengurusan logistik dan kru teknikal sebagainya. Saya faham dengan apa yang Cikgu Khalid masukkan. Maksudnya di sini, Cikgu Khalid ni telah menerapkan satu perkara, iaitu setiap murid mempunyai saluran yang betul. Maknanya mereka tidak disia-siakanlah di sekolah. Maksudnya adalah makna dan peluang untuk mereka di sekolah. Cikgu, saya ada lagi soalan. Banyak saya rasa nak tanya, tapi saya cuba kecilkan. Bagaimana pula dengan nilai teras? Bagaimana Cikgu Khalid nak pastikan perkara ini bukan sekadar hiasan di dinding, macam kita lihat kat sekolah hanya tampak di dinding, tapi murid tidak mendalami dan menghayati? Bagi saya, melalui kurikulum tersembunyi, nilai itu tidak boleh hanya diajar, ianya mesti ditangkap. Kalau kita kata nilai kita adalah hormat, maka saya sendiri sebagai pengetua perlu menunjukkan cara hormat kepada murid dan juga guru. Apabila mereka melihat ketekalan atau kita katakan konsisten antara poster dan perbuatan pemimpin. Maksudnya kalau saya berada di perhimpunan, saya katakan murid-murid diminta untuk menghormati guru-guru. Jadi saya sendiri perlu menunjukkan rasa hormat itu kepada murid-murid dan juga guru-guru di sekolah saya. Nilai itu akan meresap dalam jiwa mereka kerana kita lihat
daripada pemimpin atasan tertinggi pun sudah melakukan nilai dan perkara itu, maka kenapa saya yang berada di bawah ini tidak boleh melakukannya? Oh, faham. Maksudnya kita role model. Ya, jadi ada lagi satu. Bagaimana Cikgu Khalid melihat pengisian budaya dalam kalangan guru ni? Dia terutamanya jurang antara guru senior dan junior tu. Sebab kita tahu kan, perkara tu masih berlaku. Ya, perkara itu kita sering kelihatan, namun kita jarang nampak sangat. Jadinya saya ingin memupuk budaya dalam bahasa Inggerisnya professional learning communities, iaitu kita hapuskan tembok seniority yang kaku. Guru senior ada kebijaksanaan dan pengalaman, guru junior ada kemahiran teknologi. Seperti kita tahu PAK 21 ini semua guru muda ini bijak-bijak belaka. Jadinya kita membuat perkongsian ilmu secara santai di kafe sekolah. Bila guru-guru mempunyai budaya kolaboratif yang harmoni, aura positif itu akan dirasai oleh murid di dalam kelas. Baiklah, betul lah. Zaman sekarang pengaruh luar seperti media sosial tu kan sangat kuat. Bagaimana kan cikgu nak pastikan budaya sekolah tidak tewas dengan trend-trend negatif yang kat luar ni? Kita tengok banyak sangat trend negatif ni. Kita tak boleh sekat kita katakan trend-trend ni, tapi kita boleh membina daya tahan budaya, iaitu kita mendidik murid dengan literasi digital. Sebab sekarang kita dah berada di abad 21, betul tak? Jadinya kita jadikan media sosial sebagai alat pembelajaran. Contohnya tugasan sekolah dibuat dalam bentuk video pendek yang kreatif. Kita bina norma di mana murid rasa bangga menggunakan teknologi untuk menyebarkan kebaikan, bukannya untuk membuli atau membuang masa sebagainya. Baiklah, maksudnya kita tumpang trend itu secara positif. Maksudnya kita tak adalah ambil yang negatif je. Ada trend tu yang positif, boleh diambil. Jadi baiklah, soalan seterusnya, adakah cikgu melihat kesejahteraan emosi sebahagian daripada pengisian budaya? Oh, itu sudah pasti. Saya mahu sekolah ini mempunyai budaya empati, kerana apabila murid rasa selamat dengan emosi, barulah kognitif atau pembelajaran boleh berlaku dengan kesan. Faham? Puasa kan? Saya pun puasa. Okey. Apabila cikgu Khalid membawa perubahan, pasti akan ada konflik yang berlaku kan pada peringkat awal. Bagaimanakah cikgu menguruskan konflik norma ini dalam kalangan komuniti sekolah? Konflik adalah tanda organisasi itu kita katakan sedang berkembang. Saya mengamalkan budaya dialog dan juga musyawarah dalam bahasa Arab. Jadinya kita bina norma itu di mana kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju demi kepentingan utama, iaitu di sekolah kita apa? Masa depan murid. Masa depan. Ya, betul sekali. Baiklah cikgu, saya rasa ini merupakan soalan terakhir saya, sebab lepas ni saya ada kerja lagi. Dalam tempoh Cikgu Khalid yang baru saja di sekolah ini, apakah etos atau identiti unik yang cikgu bayangkan untuk sekolah ini? Saya mengimpikan sekolah ini dikenali sebagai sebuah kita katakan hub insan berbudi, iaitu sebuah sekolah yang melahirkan individunya yang inteleknya tajam tetapi hatinya sangat lembut dalam menyantuni manusia. Sebuah institusi yang budayanya kita katakan memancarkan kebaikan kepada komuniti setempat. Itulah impian saya. Luar biasa. Tahniah. Penjelasan cikgu hari ini benar-benar membuka mata saya bahawa mengurus sekolah adalah satu seni sosiologi yang sangat halus. Perkara ini bukan sekadar mentadbir, tapi pengisian jiwa dan budaya itu sangatlah penting untuk memastikan budaya di sekolah dan suasana di sekolah itu sangatlah terbaik. Terima kasih Cikgu Cikgu Khalid. Maafkan saya tersasul. Awak teringat cikgu sekolah awak. Maafkan saya. Terima kasih Cikgu Khalid atas perkongsian ilmu yang telah dilakukan. Sekian termuh ramah kita pada hari ini. Moga visi dan misi Cikgu Khalid untuk sekolah ini tercapai. Saya doakan insya-Allah moga bulan puasa ini kita baik-baik sahaja. Baiklah semua. Kembali lagi kita nanti di segmen yang akan datang. Tapi harap anda semua enjoy untuk segmen pada hari ini. Kembali lagi nanti ke Berita Hari-Hari.